yang kita risau untuk ini krisis. This is a trade crisis. Ini krisis trade antara krisis dua negara besar. Dua negara besar, tapi dua gajah dia bergaduh. Macam Mak Sabu sebutlah, elephant fight elephant. Grasshopper. Jadi sebenarnya kita dalam menuju ke arah krisis. Tetapi melihat kepada respon daripada Perdana Menteri PMX saya tengoklah dia keluar statement, tiba-tiba dia pun nak keluar ucapan. Saya pun cubalah baca, dan bukanlah baca, saya tengoklah apa yang dia nak, national address dia tu. Hanya sebut tentang kita tak boleh bergantung pada satu negara, kita nak cari pasaran lain. Ialah dalam dia pergi round seluruh negara ni, berapa pasaran yang dia dah buka? 44 juta setahun. Yang dia dah pergi round bawa balik berbilion-bilion ni. Dah tarik subsidi berbilion-bilion. Bila kita tengok balik investment report yang dikeluarkan oleh MITI sendiri dan sebagainya, tak menggambarkan, tidak proportionate dengan apa yang telah disebut oleh Perdana Menteri. Actually lebih teruk daripada apa zaman endemik dan pandemik. Ramai yang sindik, ramai yang sindik, ramai yang sindik.